Parti Islam se-Malaysia mencadangkan agar semangat muzakarah bagi mencari kebenaran dihidupkan semula sebagai jalan penyelesaian kepada kemelut perpaduan antara parti itu dengan UMNO. Presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan, perpaduan yang ingin dibina mestilah berasaskan model yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bermula dengan penyatuan bangsa Arab melalui Islam dan kemanusiaan, diikuti pembentukan masyarakat majmuk yang adil. Beliau berkata, usaha itu selaras dengan tuntutan Al-Quran dalam surah Ali Imran yang mewajibkan umat Islam berpegang teguh kepada tali Allah dan melarang perpecahan. Bagi merapatkan jurang perbezaan pendapat, Abdul Hadi mencadangkan agar pihak ketiga yang terdiri daripada mufti atau ilmuwan Islam dilantik sebagai perantara untuk mengkaji ketetapan Allah secara ikhlas dan amanah. Mengulas serangan Presiden UMNO mengenai dakwaan DNA ianat dalam PAS, Abdul Hadi yang juga merupakan ahli parlimen marang menyifatkan tuduhan tersebut sebagai tidak berasas. Beliau sebaliknya menjelaskan, dari sudut sejarah, UMNO yang pernah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri terhadap pemimpin PAS, selepas kedua-dua parti itu bekerjasama menentang komunis.